Hai, Assalamualaikum semua. Jom tonton video memasak saya. Jangan lupa subscribe. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni Cik Ii nak masak sambal sardin yang pedas dan sedap. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya. Ini dia bahan-bahan untuk sambal sardin Cik Ii. Okey, kita tengok bahan yang kita nak blender ataupun kita nak tumbuk, tak kisah. Saya guna cili padi, yang hijau ke yang merah boleh campur. Sedikit halia, bawang besar atau bawang kecil pun boleh. Bawang putih 1 ulas. Dan kita juga ada ikan sardin, tak kisahlah brand apa pun boleh. Tapi nanti saya akan goreng dulu tau sardin ni. Ada punya sos kita ambil juga. Kita juga ada kentang. Kentang ni nanti kita goreng. Irisan bawang dan juga limau kasturi. Tak ada limau kasturi, boleh guna asam keping untuk bagi dia masam-masam sikit lah. Okey, jom kita start memasak. Mula-mula kita panaskan minyak. Minyak kita dah panas, kita goreng kentang dulu Bismillahirrahmanirrahim. Kentang kita dah boleh angkat ni. Dah angkat. Kita angkat Okey, sekarang kita nak gorengkan ikan sardin. Gorengkan sekejap Tapi hati-hati tau, sardin ni dia meletup sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Gorengkan sekejap tau. Okey, kita tutupkan pakai ni. Ni safety first. Kalau tak nak kena tembak, kita tutup pakai penutup. Okey, kita masakkan sekejap sardin tu. Kita gorengkan sekejap. Okey, sardin kita pun dah masak. Dah kita goreng tadi. Kita angkat jangan pergi mana-mana. Tengoklah sampai habis. Sekarang saya nak tumis kita punya lada pula. Kita panaskan minyak. Inilah rupa yang kita dah blender tadi, cili padi dengan bawang kan. Okey, kita tumis Bismillahirrahmanirrahim. Tumis sampai sambal kita masak. Okey, tumisan kita dah agak kering. Kita boleh masukkan sos sardin tadi ke dalam. Kita masak lagi sampai sos tu masak. Okey, masukkan sedikit serbuk rasa. Garam secukup rasa. Kalau suka letak gula, boleh letak gula. Saya tak letak gula. Jangan lupa letak perahan air limau kasturi Tak ada limau kasturi, boleh letak asam keping sikit lah bagi dia masam-masam. Sambal kita pun dah masak. Kita bolehlah masukkan sardin yang kita goreng dengan kentang tadi Last sekali
masukkan irisan bawang. Okey, sos ni dah boleh angkat. Kita dah boleh hidangkan. Tada! Sambal sardin Cik Iin is done. Thank you yang sudah tengok sampai habis. Jangan lupa cuba tau. Sedap sangat. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah tengok kan? Jangan lupa cuba tau. Terima kasih.